Kalau kita solat, lepas tu tiba-tiba terfikir macam-macam, sah tak solat kita? Dia tengah semayang, dia fikir macam-macam. Tengah semayang dia fikir berah tak beli lagi. Yang tu pula nak pergi Jepang ni, nak pergi jumpa orang lepas semayang. Dah, memang. Faham dulu satu ayat. Aqimi salata li zikri. Hendaklah kamu dirikan semayang supaya hatimu ingat kepada Allah. Itu tujuan semayang. Okey. Tapi kita ni lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia ni default setting, kilang mari lemah. Faham lagi? Banyak kelemahan kita, betul tak? Sebab tu kita semayang banyak ingat ke lain. Dalam 24 jam Allah wajibkan 5 kali semayang saja. Kerana apa? Kerana masa tidak semayang kita tak ingat Allah. Betul tak? Masa ni kita ingat kerja, masa ni kita ingat bini, masa ini ingat suami, masa ni ingat anak, masa ni hal ni, banyak hal. Jadi kalau tidak diwajibkan semayang langsung, kamu langsung tak ingat Allah. Jadi wajiblah 5 kali sehari ingat Allah. Tiba-tiba masih ingat Allah, tak ingat juga. Ini masalah. Lepas tu kena banyak istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah. Apa makna? Maafkan aku ya Allah, tadi semayang dah tapi tak ingat juga mu. Betul tak? Tu istighfar. Lagi banyak, lagi baik. Okey? Batal tak? Tak batal. Pahala kurang. Okey? Contoh kita Allahu Akbar, malaikat bagi 100. Lepas tu hanyut 5 saat, tinggal 95. Rakaat kedua hanyut 10 saat, tinggal 85. Dia kurang. Jadi bila Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada orang tinggal 3 daripada 100. Okey, lagi tinggal 3. Ada orang hutang balik 30. Faham lagi? Jadi beginilah, setiap hari kita upgrade. Seperti kita upgrade hidup kita. Dulu kita mula-mula pakai motor, lepas tu pakai kancil, lepas tu pakai kaca wajah. Sekarang Alhamdulillah Axia. Faham? Kan dia ada upgrade. Betul tak? Begitulah dengan semayang kita. Dulu kita langsung 4 rakaat tak ingat Tuhan. 10 tahun lepas dapat 1 rakaat ingat Tuhan. 2024 dah dapat 2 rakaat ingat Tuhan, 2 lagi hanyut. Okey dah tu. Faham? Jadi berusaha. Allah tahu kita lemah. Soalan seterusnya,